Ahad 6 April 6.42 petang. Ni agak lama juga lah tak lepas. Ni pembakar adat induk Syamur ni. Ni baru lepas ni. Pun ayah yang kat depan ni pun banyak yang kena demam kan. Tapi yang alhamdulillah yang dewasa ni kebanyakan kalau kata semua yang ada sekarang kan, tak ada tanda-tanda demam. Dari situ aku dapat buat kesimpulan dia yang untuk ayam yang dewasa ni dia agak tahan penyakit lah. Kan yang kecil-kecil tu semua demam, jadi dia tak tahan lah. Dia cepat diserang penyakit. Sebab yang ada sekarang ni bapak-bapak tu Syamur, hasil ganoi dia ada sepasang, semua tak kena demam apa. Cuma yang sekok je hasil kena. Itu lupa ibu tu kena, tapi dia cepat sembuh tau. Dia kena dalam 2-3 hari saja. Walaupun nampak teruk, aku rasa dah sembuh sepenuhnya kot. Kan? Tapi boleh kata anak ni hampir semua lah. Tak kira lah IG ke Syamur ke, semua boleh kata semua lah. Kan? Demam teruk tak. Ni dah beransur pulih dah. Pasal minggu depan lah okey balik lah. Aku pun dah stop dah untuk buat jualan ni. Aku stop dah jual. Takut jadi apa-apa pula kalau aku jual akan berjangkit kat reban orang lain juga. Susah juga ada. Yang aku rawat dulu, bagi sembuh betul-betul aku nampak baru boleh berjual. Sekejap tak boleh nanya orang lah. Ni pun hari tu demam tak ni. Ni pun masih rasanya 90%. Dengar tunggu apa. Yang hujan pula katanya malam ni. 90%, 80%, 90% dia sembuh dah. Kau nak banding dengan hari tu agak teruk juga ni pun. Tapi tu lah, ayam tu kalau dia sakit tapi dia masih kuat makan, insya-Allah lah dia boleh cepat sembuh. Dari apa yang aku lihat lah sejak aku bela ayam ni kan. So dia kerap makan, dia susah lah untuk dia mati dan ataupun untuk sakit teruk lama susah. Sebab ayam kau dia lalu makan, kira dia kuat lah. Dia cepat sembuh lah sebab dia kerap makan kan. Ni contohnya yang ni lah ni. IG ni. Walaupun demam teruk, makan lalu. Tu. Akhirnya dia macam ni lah, sembuh. Hampir sembuh dah ni. Syamur ni pun demam ni. Masih demam lagi. Ni pun dah kuasa 80% dah sembuh dah. Tu yang sekok tu mata dia tu nampak. Itu betul sembuh jadi balik dah. Tapi tu jauh temuluk lah aku panggil temuluk dia ketat makan. Aku dah rawat ni, aku dah bagi ubat mata ni. Yang 2 ekor ni kan, yang aku beli pula tu 2 ekor tu kan, sama juga demam ni pun teruk kan, tapi kuat makan. Sama dengan Syamur ni pun, Syamur ni kuat makan. Maknanya bila dia demam, kecuali sampar ataupun hawak kan, yang tu kuat makan pun tak guna lagi. Kita tak vaksin je lah. Tak boleh nak buat apa yang tu. Kalau dia sembuh pun jadi teling kepala dia. Jadi kepala teling sebab dia jadi mata dia berpusing kot. Kantar mata dia berpusing, fokus tak betul.
Jadi teling kadang hidup mah sampai 3-4 tahun baru hidup lagi. Tapi dia jadi macam tu lah. Yang aku dulu yang sebelum ni jadi macam tu. Kalau yang sembuh pun jadi macam tu. Kena penyakit sampar. Sebab tu tak boleh kena, tak boleh disamakan dengan demam biasa. Kalau demam biasa ni dia rajin makan, dia cepat sembuh. Kalau sampar tu tak boleh kena vaksin. Ni pun ni dia lalu makan, nampak tu temulok lah. Yang ni temenu ni. Bukan dia tak boleh buka lah. Temulok dia memang banyak ni. Oh, dia tegas lagi, mata dia sikit. Kena bullying kawan lah. Okey sikit, mata dia macam tak pernah boleh buka. Tapi aku tak risau sangat ni. Sebab banyak yang jadi ke ni sembuh. Jadi kita cuba tengoklah video ni. Aku ada update tarikh masa ke semasa kan. Ni ayam ni. Tengok temulok ketat. Jadi tu aku tak risau lah. Bila aku tengok temulok ketat ni dia makan banyak kan. Tak risau lah kata dia nak mati je apa. Kemungkinan besar dia tak akan mati lah. Tak akan melarat, dia akan sembuh ni. Mata dia nampak tu kan. Hujung tu. Dengar bunyi kan. Tu dia bersin lah ataupun batuk lah. Demam, bagi aku demam biasa lah. Demam biasa tapi dia agak kuat sikit lah dibanding demam sebelum ni. Sebab kali ni dia jangkit. Banyak ayam dia jangkit. Tapi dia tak pula jangkit yang ayam yang berumur sikit kan. Yang dah setahun lebih tu kan. Cuma ada seekor ibu asil tu. Tu teruk juga. Kalau mata bengkak kat pipi mata. Tapi dia tu aku bagi ubat merah tu. Sekarang dah nampak. Aku nampak macam 100% pulih dah. Jom aku tengok, aku tunjuk. Ibu ni lah. Tapi aku tak boleh buka lah sebab aku dah lepas bapak sama tu kan. Tengok ni. Aku rasa 100% sembuh dah. Cepat. Dia ni kena ayam IG tu dengan Syamur tu kena dulu. Sakit sampai sekarang tak sembuh betul lagi. Dia selepas IG dengan Syamur tu kena baru dia kena demam. Tapi dia cepat sembuh. Nampak tak? Dan dia teruk tak? Mata dia ni bengkak ni. Jadi bengkak aku ingat sudah hari tu kan. Apa dah jadi ni? Batuk kuat lah. Dia 2 hari 3 hari lah sembuh terus. Ni dah lepas 5-6 hari dah. Okey, 100% dah rasa sembuh. Lepas dia aku tengok. Dia tu mengaram aku kurang lah ni. Ni dah sedap dah belum mengaram dah ni. Tapi tak boleh lepas lah. Sebab tu Syamur tu dekat luar. Video-video ni hari ni aku nak bercerita ke tuan-tuan tentang sakit ayam lah. Sebab dia musim penyakit. Ada berapa orang tu kan. Adalah hubungi tanya aku, adalah 3-4 orang juga. Tanya ubat apa. Sebab mereka biasa beli berurusan dengan aku. Ada yang tak bisa beli je. Tanya-tanya apa ada juga kan. Tapi dia tanya lah apa ubat aku bagi dan sebagainya. Aku share lah tu. Aku share yang apa tu yang aku buat lah. Menjadi tak menjadi tu tak tahulah kan. Aku tak dare lah. Kalau tak jadi pun tak boleh. Tapi boleh, tuan-tuan boleh cuba macam video yang aku tunjuk sebelum ni. Ubat apa yang aku pakai tu. Pupuk ikhtiar kan. Pada ni kita belajar dari pengalaman. Kali kita buat macam jadi. Tapi bila orang lain buat tak jadi. Tak tahulah sebab apa kan. Mungkin sukatan ubat tu yang orang lain buah tu tak banyak kan. Dia kena sukatan kena lebih sikit pada asal. Kalau macam label tu tulis banyak tu kita tambah sikit tak apa. Ubat tu sebab kalau takut dia tak cukup kan. Macam ubat yang ayak yang merah tu kan. Ubat merah tu untuk buah kat ayak tu. Yang tu sebaiknya kalau ayam yang kena penyakit tu dalam ayak, dalam bekas ayak ni masih buah juga. Aku buah lebih kurang 4 tudung lah. 4 tudung botol lah dalam ni. Bagi likat sikit, bagi banyak sikit tak apa. Dan kalau ayam tu dah demam, ayak tu tetap masukkan dalam ni. Seperti yang ayam yang demam tu, kita cuba picit terus masuk dalam mulut lah. Ubat merah tu. Picit untuk bagi dia berkesan, lebih berkesan lah kan. Itu cara yang aku buat lah. Tuan-tuan boleh ikut. Tuan-tuan tiru lah cara macam aku buat.
tiru saja. Kalau dia tak jadi macam aku pun kurang-kurang separuh pada aku dia jadi, kira dah okey dah daripada mati semua kan. Tuan-tuan cuba macam aku. Tak apa, tuan-tuan tengok saja video aku, layak ikut cara aku saja. Aku pun tak minta apa-apa, tuan-tuan ikut cara aku ya. Sebab dia musim hujan ni, dia sebelum ni hujan dia tak jadi macam ni, aku duk tengok kan. Tapi ni musim hujan ni dia bawa macam bawa penyakit sekali. Udara. Macam kita tahu kan, dalam sekitaran kita ni, di bawah-bawah ni, lantai-lantai ni mesti ada virus-virus, bakteria apa kan. Tapi bila masa musim panas dia, bakteria tu dia suka nak merebak sebab udara kering. Bila musim hujan, udara lembap, kan bakteria, virus pun dia suka, dia senang merebak melalui udara yang lembap kan. Sebab tu lah ayam dia cepat penyakit kan. Itulah sabar sikit penerangan aku untuk hari ni. Cerita tentang tu lah, tentang penyakit ayam lah ketiga hari ni, sebab reban aku teruk jugalah dilanda penyakit ni. Ni apa, semua ni apa, merupakan apa untuk diri dia jadi macam satu apa, macam ujian lah bagi kita nak tengok macam ni kita ni mengatasi dia. Aku anggapkan macam tu, ujian. Dan untuk membuatkan aku apa, lebih apa, mendalami ilmu ni untuk berubat ayam ni. Itu sebagai satu pengalaman aku lah. Baguslah Kak. Alhamdulillah takat hari ni apa yang aku nampak, aku berjaya atasi penyakit ni dengan cara aku lah. Ubat merah tu, ubat mata tu, dua tu. Tapi ubat merah tu banyak, 3 jenis aku beli. Boleh rujuk balik, tuan-tuan boleh tengok video sebelum ni. Ubat cacing yang aku bagi makan. Buah pinang juga aku beli, aku tak tunjuk pula yang terbaru ni. Aku beli buah pinang juga aku bagi makan untuk cacing. Yang ni aku tak sabar untuk menunggu dia dewasa. InsyaAllah aku akan cuba sedaya upaya rawat ni supaya dia tak sakit lah, sakit teruk. Bila dia sakit teruk dalam tempoh pembesaran dia tu, dia kalau dia tempoh dia pembesaran tu dari umur daripada 1 hari hingga umur dia 6 bulan hingga 3 bulan tu, kalau dia sakit dia boleh membantu pembesaran lah. Jadi aku sekarang ni sedaya upaya cuba untuk menghindari benda tu berlaku lah. Kalau dia dah 6 bulan dia sakit tu tak apa dah, dia sebab ketinggian dia dah berhenti masa tu. Tapi kalau masa yang sekarang ni, tempoh pertumbuhan tu, kalau dia demam ke sakit apa, dia akan menyebabkan terencat lah sikit. Pembesaran yang sebenar tu dia tak dapat lah. Tapi mana masa tempoh usia bawah 6 bulan ni kena jaga betul-betul. Itu pun tempoh usia macam ni pun dia, ayam ni dia macam manusia je lah, dia tak kuat. Antibody dia pun agak lemah, senang kena penyakit usia macam ni. Dia tengok sendiri penyakit mata yang tu susah nak kena. Yang kecil-kecil ni hujan lah, udara lembab ni tu, mata dia mula dia sakit. Sakit mata tu salah satu faktor juga yang menyebabkan dia boleh terencat dekat sini walaupun sedikit pembesaran dia tu. Ni best satu lagi tu. Aku tengok balik kan, ni umur tak sama ni kata aku ni. Yang sebelah kanan ni aku nampak macam betina, tapi tengok ekor dia panjang. Mungkin yang belah kanan betina, yang kecil tu jantan kot. Tak tahulah aku. Besar dia sebab dia umur dia ni, yang besar ni sebab umur dia lebih ni, kata mungkin lebih seminggu 2 kan. Dia besar, tapi tengok ekor panjang ni. Tak pasti pula lah. Dia bukan betina. IG ni tak IG. India Gigante. Tangkap betina tu lah. Aku tak tahu. Yang ni pun buat macam ni, macam nampak garang macam jantan. Yang kecil tu. Cuma aku duk tengok dalam ayam India Gigante ni, yang betina dia elok sikit. Betina dia boleh besar. Aku nampak ekor dia tak naik ke tu. Dia macam tu. Tapi bila jantan, dia jantan ekor dia jadi macam ni kalau tengok.
kalau jantan ekor dia turun macam betina. Kan cantik. Nampak tu ekor dia nak. Ekor saya jantan lah. Yang ni mungkin betina. Tapi ekor panjang. Ni mungkin sebulan lebih sikit ni. Dia dekat-dekat 2 bulan tu boleh tahu kan. Macam yang 4 ekor tadi tu dah boleh agak dah. Rasanya satu jantan 3 betina. Yang ni duduk confuse lagi apa. Nampak macam yang kecil tu jantan, yang besar ni betina. Besar sebab umur lah kan. Nampak tunggu sebulan lagi dah. Okey, tak apalah. Hari ni dah gelap macam nak hujan ni. Nanti esok ada masa aku sambung lagi. Video-video ni aku lambat sikit upload sekarang ni. Aku tak apa nak ada masa sikit aku nak upload. Okey, tutup video hari ni. Kita berjumpa lagi insya-Allah esok petang.